Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag kita hashtag cara jaga kereta. Ya, sekadar contoh. Jadi hari ini kita ada contoh apa itu pipe bagi sistem bendali ataupun penyejukan kenderaan anda, iaitu pipe radiator. Okey, so cerita dia kat sini disebabkan ataupun faktor menggunakan coolant. So itu dipanggil coolant. Itu coolant yang telah ditadah. Jadi cerita dia dapat membantu melamakan ataupun lebih tahan lama untuk sistem-sistem ni bertahan. Ni salah satu dia, water pump. Masih dalam keadaan cantik, comel lawa, namun disebabkan faktor usia kenderaan 12 tahun dan juga jarak perjalanan 160,000 dan masih lagi mengekalkan yang original, so owner memilih untuk menukar yang baru disebabkan faktor usia yang terlampau lama. So thermostat pun masih dalam keadaan baik, cantik. Okey, dia cuma kurang sedikit untuk kategori casing thermostat tadilah. Dia ada sedikit kesan-kesan terhakis habuk, namun yang lain masih lagi dalam keadaan baik. So ni adalah getah jenis original, biasanya berwarna hitam. Jadi owner nak tukar pakai nampak cantik sikit lah daripada Sam Wukong ni. Dia nak pakai yang cantik sikit. So yang ni nampaklah lawa sedikit. Jadi good luck brother and sister, selamat menservis kenderaan. Jangan lupa untuk menukar ganti air radiator anda kepada coolant. Good luck brother and sister, selamat menservis kenderaan anda.